If like more than 5 pun kita orang dah bagi yang paling max lah. Nama saya Muhammad Yusman Arif bin Yusri. Saya Arisa Nadia binti Hamid di Rumah Rumah Abang Abang Jamil Jamil venue 2 di Seremban. Seremban. Baik buruk tidur diam. Food definitely paling easiest to communicate. Sebab hanya dia pun last minute pun dia memang bagi boleh communicate lah. Maknanya kita tak adalah rasa macam segan nak tanya dia takut ke apa kan. Kan nak puji tahu yang tu memang datang dari my family itself. For me okay sebab apa pun yang macam nak kena buat apa ada orang dah manage lah. Benda tu orang dah tunggu, dah bagi tahu kan. Benda tu sama macam masa kita orang final meeting hari tu. Semua okay. Food definitely semua orang cakap sedap tadi. Dan kita orang just nak makan suap tadi pun rasa sedap lah dekat meja makan beradab. Tadi pun dapat feedback ramai yang menunggu tempat duduk sebab ramai orang repeat food tak bangun. Dia bukan orang bercakap, dia repeat food so tak bangun daripada tempat duduk. So makanan sedap lah. Dekorasi for me okay sebab ada banyak choices lah. So Rumah Abang Jamil provide few choices. So yang mana kita minta tu dia dapat hasilkan tadi lah. Dan ku bisikan asal kau terlupakan barang rasanya bahagia. Kalau untuk yang my friends from Seremban, I'll recommend lah sebab ramai my friends from Seremban pun tak pernah datang sini. Selalu dapat di venue 1. Dia tak pernah dapat venue tu. So dia kata, lawa kat venue tu ni. So selalu nampak venue 1 kan. Dia kata it's very classic theme and sangat kena dengan kita orang punya theme lah. Baju semua. Lepas tu diorang pun tanya tadi makanan memang daripada sini. I said yes. Dia pun sedap. So probably dia akan buat lah lepas ni. 10 star. 10 star. 10 star. Ingat kenduri. Ingat Rumah Abang Jamil. Bye. Bye.